Assalamualaikum dan hai. So sekarang ni kita nak main game bernama Nantilah. Okey, jom masuk. Jom masuk. Sini masuk. Jom masuk. Okey. 4. Lagi seorang. Cepat. Okey dah, cukup 5. Teleport. 1 teleport. Okay. Kita dah pernah tengok YouTube cara nak main dia. Okay, adik kena ambil benda ni. Benda yang ni. Kotak tu. Benda kotak ni. Yang ni. Lepas tu bila adik ambil tu. Kalau guard tu dia dah bangun. Adik kena nyorok. Nyorok je lah kat mana-mana. Asalkan nyorok. Okay, cepat jom. Cek lah kat sini. Dekat mana kotak-kotak? Cepatlah guard tu dah nak ni dah. Naik. Nyorok kat almari ke apa? Oh, banyak now. Asalkan jangan guard tu nampak tau. Kau nampak dia bulu. Dah, mana jumpa dah. Ni kotak ni. Kotak yang ni tau. Tengok ni. Dia suka. Ada nak cari kotak-kotak. Oh, jumpa dah kat tandas. Jumpa lagi. Cari kotak dulu guys. Lagi. Cari lagi kotak tu. Okay, tak ada. Oh, ada. Dah jumpa kotak. Masuk. Oh. Wow, banyak now. Lepas tu adik pergi hantar dekat tempat penjara tu balik. Macam mana dia nak hantar kat tempat penjara? Adik pergi sana, hujung. Pergilah kat tempat penjara tu. Gila kakak kita kena nyorok. Kau main tak nak nyorok. Main open. Lepas tu main masuk. Dia takkan cari ya guys. Sebab dia tu tak automatik. Jadi bila korang apa tu buka pagar, bila korang buka pagar ni, nanti dia automatik akan tutup sendiri ya. Bising. Lah cukup ni je, cukup makan. Okey, cari lagi. Dah jumpa cowok. Oh, jumpa lah. Mak. Ni dah jumpa tiga. Diam lah. Bisa. Oh, ada. Kita nak hantar ke mana? Pergi sini. Lepas tu open. Lepas tu masuk. Lepas tu pergi kat atas tangga tu balik. Sebelum guard tu nampak. Cek dulu. Yo. Jumpa satu panel. No. Tutup. Oh. Cik baik Dah nak sakit jantung tadi ya. Mana polis tu? Okey. Oh yo. Kan dah. Tapi tak apa kalau korang mati tu. Tak silap kita tak cerita. Kita tak cerita tu kalau mati dia kan hidup balik. Tolong elok ini. Boleh tak? Dia bergerak. Weh, tolonglah buka. Cepat. Hah? Terjebak. Gila naik atas tangga tu. Lepas tu adik pergi turun dekat tempat tu. Bila juga Ten. Apa suruh? Tak tengok cerita Roblox. Dah biar. Sukanya tengok cerita Indo. Tapi tak apa, cerita Indo tu pun boleh memberi pengajaran. Orang baru nak ni. Oh, boleh lah. Nyorok kat sini. Woi. Pet house. Ada kat penjara pet house. Oh, ya. Adalah. Tengok dia hidup balik tu. Kan betul. Dekat bawah. Dia boleh masuk penjara tu ke? Tak boleh. Wawalah. Oh, takkan nampak, dia tak nampak kita. Dia kat tandas.
Oh. Sorry. Tapi tak silap kita yang kalau dia mati lagi, kalau orang tu dia mati lagi, dia tak akan hidup lagi. Mana kat sini kan? Oh, alhamdulillah. Kita cari jom. Oh, kita tahu nak buat apa. Ni Baik. ada dah jumpa satu. Oh, boleh main tipu situ. Oh. Collect panel. Panel lah nama dia, bukan box. Sungguh siapa. Boleh ya tutup buka sini. Tak jumpa pula ni. Kau tengok ni Biar kita buka pintu. Yo, pintu lepas tu kita masuk. Tengok dia tak. Polis tu takkan boleh masuk. Sampai bila nak siap? Cari lah sampai jumpa. Siapa pula tu? Ada orang mati tu. Gila, tolong dia. Boleh. Revive dia. Sebelum dia koit. Nak jadi kawan pula. Azan ke? Lah. Oh, azan diam. Selukan sikit phone. Kakak lah selukan ada dah cukup banyak. Tahu. Mai tahulah. Jom naik. Diam. Ngazan. Kazan kan kita kan kena hormat. Maya dulu. Nampak dia tengok kat sini boleh. Boleh lah, dia tak jumpa. Cepat. Tu bukan punya azan kan? Auto azan lah. Pergi baca doa. Oh, mana baik kita mahu sentuh orang maaf jadi mana. Terima kasih atas kepada Allah SWT keberatan Allah terima Allah bahas kemakom mamah ni. Siwa ada ini kalau itu Amin. Kita main balik, kuatkan. Biarkan korang dengar. Tengoklah. Oh, kat sini ada ke? Dia dah jumpa. Check. Dah jumpa tu gila tak oi. You nak. Jumpa. Ambil lah. Kau ambil tu. Gini baru itu. Jom masuk. Jangan tutup pintu lagi. Tak silap. Ada seorang mati lah. Berapa? Ada 2 orang mati kan? Sebab tadi kan kita kan 5 orang. Tapi sekarang kenapa kita ada 3? Yes sir. Tunggu sini jerakak. Ada apa Dia tak akan jumpa kita lah. Dia kan mana boleh tengok atas. Kita tengok sini. Ada panel banyak lah kat situ. Banyak lah panel kat situ. Mai ambil panel kat situ. Tak ambil. Tak boleh. Siapa cepat dapat. Lepas tu siapa yang cepat tu dia boleh sepak. Selalu yang sepak orang ni. Ya. Aku cari 3. Kira lelaki ke tak? Tak ada. Cari kat atas. Okey, jumpa. Lagi. Dan okey. Lah kita kat sana. Adik, dia duduk kat tak apa. Tak sampai dah pun. Bijak sangat mu. Nanti dia mati lah. Kakak tak tahu lah. Bukan. Tu aja tengok tu orang tu dia sakit. Nanti dia mati lah. Dia tadi tak boleh tolong lah. Ada lagi seorang ke?
Dah, alhamdulillah. Ada lagi seorang ke? Dah mati dia. Ada lagi seorang ke? Collect panel. Oh, dah tak ada dah. Tinggal kita dua, Iman. Kalau tinggal kita dua ni tak tahu lagi dia hidup ke tak. Dasar. Mana ambil tak boleh. Kan jangan lambat lah. Cepatlah Jua, kita cepat. Nanti takut nanti guard tu dia. Sampai Nampak. keluar. Cepat. Collect panel. Cepat. Kayaknya dah. Sebaik. Nenek, dan Tinggal kita dua saja. tinggal kita dua je. Paling ada berapa Tu 2, 3, 4. Okay dah, buka je pintu. Dia bukan nampak pun. Dah. Dia dah pergi dah, mana dia nampak. Ada jumpa panel. Kisahlah. Tak jumpa lagi lah. Oh, dah jumpa dah. Dah jumpa dua. Apa yang cepat je masuk? Bos. Bukan bos. Tak tahu dari ikannya. Kalau tak boleh tutup pintunya, maksudnya dia boleh masuk lah. Tak boleh juga. Dia boleh masuk setengah je. Cepat jom. Dah, tak. Belum lagi. Boleh turun lagi. Nanti dia cari kita. Dah nak habis ke? Belum siap lagi. Banyak lagi ni. Mengambil banyak masa Okey, jadi kita nak tutup sebentar. Nanti kita sambung balik. Okey, sekarang ni kita dah jumpa dah. Tinggal lagi sikit lagi. Okey. Oh, yo. Sikit lagi weh. Tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, banyak lagi lah. Kita jumpa kat tangga. Satu, kita boleh keluar kat sana. Tak, kalau kita dah menang, kita boleh keluar kat sana. Kutlah Kutlah. Amat siap ni. Dia turun. Cik. 5 lagi. Mana ada tinggal 5 lagi. Apa Tu kat sana. Okay, ambil kat sana. Tu. 2, 3. Tinggal berapa lagi sebenarnya tak? Tak tahu. Ke susah nak ambil. 3, 4. Tak emboh. Sampai 1 adik baru tutup. Okey. Baik tempat. Sebab dah nak Sebab dah nak mana ada kentut. Macam kakak buat konten kan tadi. Memang konten lah sekarang. Dengar tu. Jangan tiru je perkataan adik saya ni Dengar Sebab dia tu perkataan dia memang kotor-kotor. Kenapa tak boleh buka? Sebab kan dekat Melaka kan perkataan dia kan kasar kan. Jadi dia belajar daripada Melaka. Jadi kalau korang dengar orang lain cakap bahasa yang kotor, jadi korang jangan tiru. Sabarlah, nak naik. Apa lah? Cepetan. Kan nenek. Korang jangan buat ni dekat real life Contoh korang dekat penjara, korang jangan buat kat sini. Okey, contoh Kakak letak dulu.
Yeay! Open. Jom, 1, 3. Yeay. Okay. Itu lobby ya. Okay, itu lobby. Okay. Jadi, sini Man. Sini. Okay, jadi itu je lah cerita pada hari ini. Dan bye-bye.